Kerajaan Nepal menolak sebarang kemungkinan untuk menemui lebih banyak mangsa hidup di bawah runtuhan akibat gempa bumi yang membunuh lebih 7,000 nyawa di negara itu seminggu selepas dilanda gempa paling buruk dalam tempoh 80 tahun. Jurucakap Kementerian Dalam Negeri Laksmi Prasad Dakal berkata mereka mempergiat usaha mencari dan menyelamat namun tidak meletakkan harapan tinggi bahawa masih ada yang hidup di bawah runtuhan bangunan. Katanya kini usaha lebih menumpukan kaedah menghantar bekalan kepada mangsa terselamat di kawasan terpencil yang masih belum menerima sebarang bantuan. Jumlah kematian kini meningkat kepada 7,040 orang dan mangsa yang mengalami kecederaan seramai 14,398 orang. Walaupun pelbagai pasukan penyelamat dari lebih 20 negara terbabit dalam usaha mencari dan menyelamat termasuk menggunakan anjing pengesan dan peralatan mengesan haba, tiada mangsa masih hidup berjaya dikeluarkan sejak Khamis lalu.